Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak memberitahu Mahkamah Tinggi Putrajaya pada Selasa beliau telah memulangkan semula dana berjumlah 620 juta dolar Amerika yang tidak digunakan daripada sumbangan diterimanya kepada akaun asal. Ini selepas beliau mendapatkan kelulusan daripada Bank Negara Malaysia BNM. Dalam kenyataan lisannya sebelum hujahan pihak pembelaan, Najib berkata dana berkenaan digunakan bagi tujuan politik dan kebajikan sosial dan beliau tidak mempunyai sebarang akaun pesisir luar. Bercakap di hadapan Hakim Datuk Colin Lawrence Sukera, Najib berkata sebelum memulangkan sumbangan 620 juta dolar yang tidak digunakan itu, beliau menulis surat kepada Gabenor BNM ketika itu Tan Sri Zeti Akhtar Aziz bagi mendapatkan kelulusan. Jelas Najib, beberapa individu dikaitkan dengan One Malaysia Development Berhad 1MDB, antaranya bekas Ketua Pegawai Eksekutif Datuk Syahrul Azral Ibrahim Halmi dan Muhammad Hazim Abdul Rahman melakukan urus niaga meragukan melibatkan ratusan juta dolar Amerika tanpa dikenakan sebarang tindakan undang-undang. Beliau mendakwa walaupun mereka terlibat dalam salah laku itu, individu-individu berkenaan tetap dilayan sebagai saksi dipercayai oleh pihak pendakwaan, manakala beliau saja yang didakwa di mahkamah. Terdahulu, Peguam Najib Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah memaklumkan kepada mahkamah pihak pembelaan telah menyediakan 7 jilid hujahan bertulis bagi kes berkaitan 1MDB. Ia membabitkan bekas Perdana Menteri itu yang akan dikemukakan sepanjang tempoh 9 hari. Pada 6 Mei, pihak pembelaan dalam kes Najib yang melibatkan penyelewengan dana 1MDB berjumlah 2.3 bilion ringgit menutup kes mereka selepas memanggil 26 orang saksi. Mahkamah menetapkan 9 hari bermula Selasa untuk mendengar hujahan lisan.